Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobby untuk kita semua. Okay, so buat korang yang baru jumpa aku channel, selamat datang. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Okay, hari ni aku nak unboxing item yang sangat-sangat terbaik bagi aku. Kalau korang tengok kat sini, aku ada tunjukkan kat depan ni adalah Bobo Galaxy Card Dex Box version pertama. Baru-baru ni aku tengok Monster ada riliskan official Dex Box version kedua. So buat korang yang belum tengok lagi version kedua, harapnya video aku ni boleh membantu korang lah kalau korang nak beli Dex Box Monster Galaxy Card version kedua. Kat dalam ni baru sampai, so aku pun sangat-sangat excited untuk unboxing benda ni. Yang ni aku beli dekat Galactic Comic, dekat Shopee. So jom kita buka, harapnya item ni sampai dalam keadaan baik. Ok, so aku potong dulu kotak ni. Kita kena belah dulu je punya selotip untuk kita bukakan lah. Untuk yang Dex Box kali ni aku tengok memang sangat-sangat cantik tau, dengan dua variasi. Yang pertama adalah variasi Autobot dan yang kedua adalah variasi Mechabot. Ni dia terbaiknya. Ok, so ini dia Dex Box version kedua. Baru-baru ni Monster baru rilis, tak silap aku dalam 2 hari yang lepas. Satu adalah yang version Mechabot, satu yang version Autobot punya. Ni kotaknya kulit dia sangat-sangat keras. Dan kat dalam ni kalau korang dengar, ada 3 item kat sini. Ada dapat kad Festa. Yang paling penting dapat satu kad Festa setiap satu box ni. So kad Festa ni aku rasa buat korang yang kolektor memang wajib lah beli. Sebabnya kad Festa ni dia hanya ada pada apa ni, pada masa-masa tertentu je. Nanti akan datang aku tak pastilah kalau benda ni masih rilis lagi ke tak. Mungkin kalau dah tak rilis, kad Festa ni akan jadi kad yang sangat-sangat rare lah. Ok, so first kali aku nak unboxing yang box apa ni, box version Mechabot dulu lah. So yang ni kita kena bukakan dia punya cover plastik ni. Sekejap aku cari punca dia, mana nak buka ni. Ni, so punca je, kita buka dulu yang ini dan kita keluarkan lah dia punya kad dia. Ok, so ni Dex Box yang pertama, Dex Box Mechabot dan Dex Box Autobot pun kita buka dulu lah Ok, so jom kita review kan. So untuk Dex Box Mechabot ni aku nak comparekan dengan version yang pertama. Untuk yang version pertama dia lembek tau. Kalau korang tengok ni, aku picit dia boleh ni yang boleh lentuh. Tapi Dex Box yang kedua, version kedua ni keras. Dia punya ketahanannya bagi aku keras lah. Dan kalau korang tengok color dia lagi menyerlah yang version kedua ni. Kalau version pertama ni dia macam kabur sikit lah. Tapi yang version kedua ni memang cantik lah. Kalau korang tengok kat sini, dia punya texture je memang, kalau guna kuku memang rasa lah macam rasa macam ni lah. Dan kat sini ada muka Mechabot tengah senyum. Ni daripada sisi tepi, sisi belakang kuasa di tanganmu. Dan ada rilis tahun 2024. 2024 sekarang dah 2025 dah. Dia rilis tahun lepas, tapi aku dapat kat sini dia ada macam rosak sikit lah kat sini. Ni version tepi. Atas ada Monster Galaxy Card dan bawah je macam ni. So jom kita buka, kita tengok apa yang kita akan dapat kalau beli Dex Box version kedua ni. So nak buka je macam ni lah. Macam mana nak buka ni, keras betul. Dia buka macam ni je. Dia punya belakang ni dia ada macam dia punya apa ni, tulang dia lah untuk kita buka macam ni. Agak keras sikit lah untuk buka dia. Ok, so kalau korang beli item apa ni, Dex Box version kedua ni akan dapat satu kad divider. Kad divider ni pun ada rupa Mechabot juga. Dan kad divider ni pun dia plastik keras jugalah. Plastik keras. Dia bukannya kertas tau. So ni item pertama yang kita dapat. Dan seterusnya kita dapat satu kad Festa. Ok, ni kad Festa ni cantik. Kad sokongan Mechabot, kad Festa nombor 29. Efek Mechabot Mechanized, serangan kad lawan terkena pada diri sendiri. Ni memang terbaik ni efek dia ni. Dan kad dia pun ada texture juga. Lawa, kilat-kilat dia pun cantik. Ok, ni item kedua. Dan yang ketiga kita dapat dua
2 HP marker. Yang ni adalah dadu yang betul-betul dadu lah. Kalau sebelum ni, kalau korang beli Monster Galaxy Card punya pack, akan dapat satu HP marker yang jenis kertas ni. Tapi yang ni dia memang solid dadu. So memang best lah kalau nak main. Okay, so kita akan dapat 3 barang untuk satu Dex box. So kita dah bukakan Dex box yang ni, Dex box yang Mecha bot punya. Dan seterusnya aku nak bukakan Dex box Ochobot pula. Yang ni aku susun lah Okay, kita susun sini kad dia, satu Dex box dan HP marker. Okay, so jom kita buka Dex box Ochobot. Ni muka je, muka Ochobot tengah senyum. Ni ada je punya mulut je. Material dia pun sama, keras. Memang keras. Kat belakang, kat atas Monster Galaxy Card. Belakang ada bentuk kuasa di tanganmu dan ada bentuk belakang Ochobot. Tepi macam ni. Dan bawah je macam ni. So kita buka, kita tengok kad apa yang kita dapat dalam ni. Okay, so untuk kad divider dia, kad divider bentuk Ochobot. Release dia pun tahun 2024. Material dia sama, keras, plastik keras. So, kita letak sini. Dan seterusnya kita tengok kad yang kita dapat, kad Vesta nombor 28 yang tadi. Kejap Okay, so yang Ochobot ni kad nombor 28, Mecha bot kad nombor 29. Dan design dia cantik. Kalau korang tengok kat sini, ada rupa Ochobot dan ada dia punya bentuk api je lah. Ni memang lawa ni, dia punya illustration dia. Efek dia, kuasa teleportasi, pilih 2 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Ni pun efek yang bahaya. Dia boleh ambil balik 2 kad daripada zon kalah dan menang. Sekejap, pilih 2 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Oh, dia boleh ambil 2 kad dalam zon kalah untuk letakkan di tangan. Efek dia pun efek yang berguna. Tekstur dia pun ada. Kalau korang tengok kat sini, dia macam kad dia macam plastik pun ada tau. Sebab dia macam tebal sikit. Dia tak macam kad Galaxy Card yang biasa. Kalau korang gores kat sini akan dengar bunyi lah. Dengar bunyi plastik. Oh, ni pun antara kad bagi aku, ketahanan kad ni pun antara yang terbaik. Dia pun agak tebal sikit kad dia. Okay, so kita letak sini. Dan seterusnya apa yang kita dapat kat dalam ni adalah sama juga, dapat 2 HP marker daripada Solid Dice. Okay, so kita letak sini, kita letak tepi lah. Ni HP marker. Dan seterusnya inilah Dex box version kedua. Ini memang terbaik. Okay, aku letak sini. Okay, so kita dah habis reviewkan item yang baru ni daripada Monster Studio, iaitu official Dex box version kedua yang mempunyai 2 variasi, iaitu Mecha bot dan juga Ochobot punya Dex box. So buat korang yang tonton video aku, terima kasih kerana tonton video aku sampai habis. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana tonton video aku sampai habis. Itu saja daripada MFS Hobby Channel untuk item terbaru ni. Lepas ni aku rasa kalau aku tengok, aku ada tengok dekat group untuk Monster Galaxy Card akan release satu lagi pack apa aku tak ingat nama dia, Heroes Unite rasanya, tapi yang tu masih belum release lagi. So harapnya aku dapatlah reviewkan untuk item tu nanti. Okay, so aku rasa itu saja daripada MFS Hobby Channel. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.